Assalamualaikum geng kebun. Bulan April yang lepas dah pun musim durian di kebun kami. Bulan Mei berhenti sekejap. Bulan Jun ada durian yang luruh lagi. Rasanya dah hujung-hujung musim durian. Durian yang bos kebun kutip ni dari pokok tua yang kami pernah tunjukkan, bersihkan pokok tua ni dari tumbuhan yang menumpang. Sekarang pokok ni dah bersih dan mula berbuah semula. Buah durian ni memang besar-besar. Tapi kalau ditanya jenis apa, memang saya tak tahu. Pernah musim yang lepas saya postkan durian ni, ada yang kata durian udang merah Johor. Saya pun tak pasti sebab saya tak pernah dengar pula Johor ni ada udang merah. Tapi saiz buah durian ni memang besar-besar dan puas makan kalau kita buka sebiji ni. Sekarang ni pokok kami yang banyak mengeluarkan hasil pokok-pokok durian yang dah tua. Macam ni lah rupa pokok durian tu sebelum dibersihkan. Tebal dengan pokok-pokok tumpang. Selepas dibersihkan dan diturunkan beberapa pokok tanduk rusa, dapatlah kami rasa hasil daripada pokok tua ni lagi. Ada tak sesiapa yang macam saya, suka sangat makan durian tapi tak berapa selesa dengan baunya? Biasanya saya akan buka durian-durian saya dan simpan dalam peti ais. Kalau ada sesiapa yang alergik atau tak selesa dengan bau durian, saya rasa cara ni boleh membantu. Saya makan durian tak ada masalah, tapi bau durian memang ada sedikit masalah. Bila tetamu datang ke rumah, saya hidangkan durian dalam bekas. Mereka pun terkejut ada durian dalam rumah. Sebab bila masuk rumah, tak ada bau durian. Bila saya hidangkan, baru ada bau durian. Ini proses kami turunkan tanduk rusa dari pokok tua tadi. Dapat jugalah kami cantikkan kebun kami dengan pokok-pokok tanduk rusa tadi. Ada orang kata harga pokok tanduk rusa ni mahal. Saya pun tak pasti. Tapi pokok ni bagi saya memang cantik. Ada juga yang kata pokok ni berhantu. Yang itu lagi saya tak pasti. Apapun, jom tanam. Alhamdulillah.